Apa benda sebenarnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM ni? Tujuannya satu je, tapi besar. Nak bagi pendidikan berkualiti supaya rakyat kita terdidik dan negara pun sejahtera. Jadi asas kepada semua ini berpandukan 5 perkara penting ni. Bukan setakat akses, semua orang dapat pergi sekolah, dan kualiti, tapi juga equity, peluang yang sama rata. Lepas tu perpaduan dan juga kecekapan. 5 tiang seri inilah yang pegang seluruh plan ni. Akses dan equity. Lebih ramai budak dapat masuk sekolah. Kita mulakan dengan satu nombor yang memang padu, 93.53%. Ini kadar budak-budak umur 5 tahun ke atas yang masuk prasekolah tahun 2024. Kenapa benda ni penting sangat? Sebab pendidikan awal ni macam tapak rumah lah. Kalau tapak kukuh, barulah masa depan anak-anak ni dan juga negara kita cerah. Dan cerita baik ni tak berhenti kat prasekolah je tahu. Ia bersambung sampai ke sekolah menengah. Program Sifar Cicir. Cikgu-cikgu betul-betul turun padang, pergi dari rumah ke rumah, ketuk pintu, cari dan pujuk pelajar yang dah berhenti sekolah untuk datang balik. Dan hasilnya, ada pelajar yang kekal di sekolah menengah melonjak naik sampai 93.10%. Kita betul-betul berjaya kurangkan jurang. Jurang antara yang kaya dengan yang kurang mampu, antara lelaki dan perempuan, antara bandar dengan luar bandar. Semua ni makin kecil. Peratusan pelajar orang asli yang berjaya masuk ke sekolah menengah sekarang dah hampir 93%. Ini memang pencapaian yang hebat. Apa yang diorang belajar dalam kelas tu? Kualitinya macam mana? Malaysia guna 2 penanda aras antarabangsa. Anggap je Teams S ni macam peperiksaan akhir tahun. Dia uji apa yang awak dah belajar dalam kelas, macam subjek matematik dan sains. PISA pula, dia lebih kepada uji macam mana awak guna ilmu tu untuk selesaikan masalah dalam dunia sebenar. Keputusan ujian-ujian ni ada tunjukkan cabaran. Data ni bukan sekadar data. Ia jadi panduan untuk kita bertindak. Contohnya, bila nampak ada jurang digital, terus ada usaha untuk pastikan lebih ramai pelajar dapat peranti dan akses internet. Cuba tengok, hampir semua cikgu kita ada ijazah. Ramai pula tu yang memang power dalam mengajar kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi. Campur pula dengan pengetua dan guru besar yang dah dilatih khas, asas kualiti tu memang dah ada dan memang kukuh. Kebangkitan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Tengok nombor ni, 99.91%. Sikit lagi nak 100%. Ini bukan nombor atas kertas je. Graduan lepasan TVET ni, kemahiran diorang memang laku keras kat pasaran kerja. Kerja dah tunggu diorang, bukan diorang tunggu kerja. Semuanya bermula pada tahun 2013. Dalam masa 10 tahun je, jumlah program diploma yang ditawarkan dah lebih daripada 2 kali ganda. Dan ini bukan main tambah je, ia sangat strategik. Dulu kan orang mungkin anggap TVET ni pilihan kedua atau pilihan terakhir. Ia dah jadi satu laluan utama untuk sambung belajar sampai ke universiti. Buktinya, bilangan graduan yang sambung belajar dah naik hampir 2 kali ganda berbanding beberapa tahun lepas. Yang pastinya, perjalanan ni tak berhenti kat sini. Dunia sentiasa berubah, jadi sistem pendidikan kita pun kenalah sentiasa update diri. Dah ada pun perancangan untuk plan baru bagi dekad yang akan datang, dan yang paling penting, ia akan dibina atas apa sahaja yang kita dah belajar selama 13 tahun ni. Akan ada 3 tiang seri utama. Pertama, pendidikan wajib 11 tahun. Semua wajib sekolah dari darjah 1 sampai tingkatan 5. Tak ada lagi alasan tercicir. Kedua, transformasi digital habis-habisan. Kita akan guna platform macam D5 dan mula bawa masuk AI dalam kelas. Dan ketiga, kurikulum 2027. Kurikulum baru ini fokus dia bukan setakat akademik, tapi nak bentuk sahsiah, nak badi celik digital dan sedia untuk bersaing di peringkat dunia. Tapi soalan paling besar sekarang ni untuk kita renungkan bersama, adakah generasi akan datang Malaysia betul-betul bersedia bukan setakat untuk hadapi cabaran, tapi untuk jadi peneraju dunia masa depan? Fikirkan.